Kawan ni kan, ada orang dia tak ada lah nak buang yang dalam ni. Tapi akak sukalah buang sikit-sikit. Kan, senang je buang tarik. Lepas tu kita potong lah sikit, senang nak makan nanti. Tu je. Hari ni nak buat masak air cendawan dengan sayur. Mudah. Hari ni kita petik sendirilah. Sayur tanam sendiri. Sawi Jepun. Kan ada masa tu tanam campak-campak je dihidup. Bila perlu tu bolehlah kita ambil. Dia sawi Jepun tanam sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Setengah orang tu dia masuk dia sayur-sayur tu sekali dengan bawang dengan ikan bilis, tapi kita masing-masing cara. Akak lebih suka bila kita masak rebus sayur-sayur ni, bawang dengan ikan bilis tu biar dia mendidih dulu. Biar dia mendidih dulu. Bagi dia keluar dia punya rasa. Mendidih tu baru kita masukkan cendawan. Ini memang betul-betul campak deh. Okey, kita bagi cendawan ni masak dahulu. Tambah sikit lagi air. Okey, kacau. Kemudian kita masukkan batang sayur ni. Tadi kan kita ambil sawi Jepun. Datang dari manalah Jepun? Malaysia punya nama tak ada ke? Sawi Jepun. Kacau. Ini sayur untuk apa orang kata, jaga kesihatan ni. Bagi dia lembut dulu. Kemudian kita masukkan soun. Ni terpulang ya, kalau ada soun kat rumah bubuh. Kalau tak ada tak apa. Tapi akak memang di rumah sentiasa je ada soun ni. Okey, kita masukkan garam. Sedikit. Ya. Jangan banyak-banyak. Okay, masukkan sayur yang terakhir. Sayur hijau. Bagi dia layu sikit. Ini kalau makan dengan sambal belacan, jangan bertambah-tambah lah. Kan? Jangan bertambah-tambah lah. Makan cukup-cukup aja. Walaupun sedap. Okey. Cuba sayur air cendawan dan sawi Jepun. Kepada yang menonton, jangan lupa ya, komen, share dan subscribe. Bye. Jumpa lagi.